Di ayat ini tilka rusul faddalna ba'dahum. Iya. Faham dengan hadis Nabi itu tufaddiluni. Tak ada berlawan ni apa? Tak ada berlawan. La tufaddiluni, dijawabkan apa dia hadis tu, dia panggil satu. Yang pertama dijawab kata, maka tak ada hadis kata la tufaddiluni ala anbiya, ala Musa banyak, ala Yunus bin Matta banyak. Mana hadis kata jangan kamu melebihkan aku atas nabi-nabi lain. Jangan kamu melebihkan aku atas Musa. Ada riwayat jangan kamu melebihkan aku di atas Yunus. Kenapa apa? Kerana tilik kepada Yunus tu ditelan ikan, turun patak laut, dasar laut. Aku diangkat naik ke langit. Lama dia melebih aku sampai maka ulama kata hak tu jangan melebihkan aku sampai merendahkan yang lain. Jangan. Dia orang dia puji nak balik lagu tu. Oh, dia tu lebih orang lain jatuh bih. Jangan lagu tu. Nak bimbang lah dia jaga tu. Betul ulama jawab, yakni jangan melebihkan aku serta merendahkan yang lain. Jangan. Satu lagi jawab, itu ihtimal sebelum ia diberitahu. Lepas tu bila Allah Ta'ala suruh ke dia, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, adapun nikmat Tuhan beri kamu Muhammad, mu ceritakan. Tu dia cerita. Maka hak dia larang, hak tu Allah Ta'ala tak beritahu lagi ke dia, kata dia lebih. Tu ulama jawab banyak. Hak sani waqi' diri perkaranya gitu. Dia tu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan?